Okay, Assalamualaikum semua. Apa khabar anda semua hari ni? Okey ke? Tengah buat apa tu? Dah on the way pergi tempat kerja ke? Nanti saya ada nak kongsikan sikit cerita lah, cerita inspirasi tentang ubi kentang, telur dan juga biji kopi. Nanti saya share apa pengajaran kita boleh dapat dengan cerita ni. Apa kaitan ubi kentang, apa kaitan telur, apa kaitan dengan biji kopi. Nanti kita akan dapat tahu. Mungkin ada dah pernah dengar lah sebab cerita ni ada pernah dimasukkan dalam silibus sekolah juga, tak silap saya lah. Ada yang diorang masuk dalam buku e-book, lebih kurang macam tu lah saya jumpa cerita ni. Sebab saya suka search cerita-cerita yang kita boleh jadikan sebagai inspirasi kita lah. Sebab kita hari-hari ni kan, bila waktu pagi kita baru nak mulakan hari-hari kita, kita perlukan sesuatu yang boleh bagi kita inspirasi, motivasi untuk kita mulakan hari-hari kita. Selamat datang semua. Sebab tu saya suka nak kongsi cerita macam semalam baru ni, hari Sabtu saya cerita pasal katak. Tak tahulah ada yang dengar ke tak cerita pasal katak. Ada banyaklah cerita kalau kita nak cari kat dalam internet tu. Jadi saya cuba nak sampaikan cerita yang memang kebanyakan saya jumpa cerita ni daripada Encik Google, dan saya transferkan ke sinilah untuk share kepada anda semua. Mungkin cerita tu boleh jadikan satu titik permulaan dalam hidup kita. Waktu pagi-pagi ni kan kadang-kadang tu kita rasa macam hari-hari kita ni tak ada tujuan, macam kita macam lost, macam kita rasa hidup kita ni hari-hari pergi kerja tu macam tak ada apa-apa yang interesting lah. Jadi bila kita dengar cerita inspirasi ni, dia boleh naikkan kita punya semangat lah, kita punya motivasi, di mana kita akan rasa lebih bersyukur lah dengan apa yang kita ada. Sebab tak semua orang yang kat luar sana bernasib baik macam kita, betul? Okay, nanti saya cerita berkenaan dengan ubi kentang, telur dan juga biji kopi. Apa kaitan antara tiga-tiga ni? Dia ada kaitan dia yang kita boleh relate dengan hidup kita juga sebenarnya. Saya semua dah start nak masuk kerja ke, dah on the way, tengah drive. Moga okey-okey saja kat luar sana. Apa-apa yang jadi pada hari ni kita face dengan gentle, dengan berdiri teguh. Jangan lemah. Okey, jangan lemah. Apa-apa hidup ni memang macam itulah hidup kita. Tiap-tiap hari memang akan ada benda-benda yang akan cuba nak buat kita rasa down. Tapi anda janganlah tersungkur. Kalau anda tersungkur, bangun balik. Ataupun mungkin anda perlukan masa sebab kita kadang-kadang kita face benda yang dah sampai kita punya limit tu kan, kita tak boleh nak over limit dah. It's okay, anda just take a masa untuk kita nak relax. Mungkin kita try to tengok. Kadang-kadang tu saya suka simpan ayat-ayat motivasi kat TikTok ni kan, banyak kan ayat-ayat motivasi yang orang selalu share, kata-kata semangat yang kita rasa macam boleh pergi ke hati kita. Kita buat sebagai favourite. Kadang-kadang tu kita memang perlukan ayat-ayat kata-kata ni untuk kita nak kembali bangun. Sebab hidup ni memang selalu macam tu. Lepas satu masalah, memang akan datang balik masalah seterusnya. Memang kita tak akan dapat lari daripada masalah selagi kita hidup. Ya betul, kita kena bergantung pada Allah. Kita kena bantu pada Allah. Kena selalu berdoa kat dia, dipermudahkan segala urusan. Dan dari segi kita punya side, another side tu, kita perlu juga untuk memotivasikan diri kita untuk boost up sendiri. Kita perlu juga kuat. Kita perlu juga kuatkan diri kita. Selain daripada kita bergantung pada Allah, kita perlu juga untuk usaha. Bukannya sekadar berdoa, ya Allah kuatkan laku pun tak boleh juga. Kita tak usaha, tak boleh. Kita kena usaha baru kita tawakal. Ya Allah pemudahkan laku, bagilah kekuatan. Sebab hidup ni kita ada family. Masalah akan datang daripada family. Kalau mereka yang dah berumah tangga, daripada anak-anak. Pagi-pagi terpaksa struggle dengan anak. Kadang-kadang anak tak nak dengar cakap. Macam saya pun sama juga kena face benda-benda ni. Tapi it's okay, kita cuba untuk lalui hari-hari ni dengan cuba nak sabar lah. Cuba nak sabar. Tiap pagi tu kita cuba untuk persiapkan diri kita untuk hadapi semua-semua benda ni. Okay, saya start. Apa cerita yang saya katakan tadi tu berkenaan dengan ubi kentang, telur dengan biji kopi ni. Okay, ada dua beranak ni lah. Ada dua beranak ni. Anak perempuan dia dengan si ayah. Si ayah ni tukang masak. Dia kerja tukang masak. Lepas tu adalah macam hidup dia orang ni tak berapa senang sangat lah. Jadi si anak ni dia suka mengeluh. Biasalah budak
baru-baru nak up ni kan, dia masih dalam lingkungan remaja kan, dia baru nak up. So dia macam suka mengeluh, benda ni tak cukup, macam yang tu tak kena, saya tak boleh nak beli benda yang saya nak, macam banyak benda yang dia tak dapat lah. Biasalah budak-budak remaja ni kan, dia macam suka mengeluh lah, saya nak ni, susahnya hidup, kenapalah hidup kita macam ni, kenapa serba kekurangan, kenapa, dia banyak mengeluh kan. Lepas tu satu hari ayah dia balik ni, dia dengar lah anak dia ni mengeluh, membebel kan. Dia diam je. So ayah dia panggil anak dia, jom kita pergi dapur. Dia bawa anak dia pergi dapur. Lepas tu bila pergi dapur tu, dia panaskan 3 periuk 3 periuk, di mana periuk yang pertama ni semua dia letak air tau. 3 periuk ni dia letak air. Periuk yang pertama ni dia letak ubi kentang. Sebelum tu dia panaskan dulu. Dia panaskan air dulu sebab dia nak masukkan 3 bahan ni, dia kena panaskan air dulu. Okey, jadi 3 periuk yang ada air tu dia panaskan sampai mendidih. Bila dah mendidih, dia masukkan kat periuk yang pertama ni ubi kentang. Lepas tu yang periuk yang kedua tu dia masukkan telur. Dan yang periuk ketiga ni dia masukkan biji kopi. Okey. So dia dah masukkan 3 bahan ni, dia panggil anak dia duduk. Tunggu dulu sampai dah masak. Lepas tu bila dalam satu waktu tu dah masak, dia tutup api. 3 periuk ni dia tutup api lah. Bila dah tutup api tu, dia panggil anak dia datang, mari sini. Dia keluarkanlah ubi kentang tu, dia letak dalam mangkuk yang periuk pertama. Yang periuk kedua tu telur yang dia dah masak dalam air mendidih tu, dia letak dalam mangkuk. Dan periuk yang ketiga tu biji kopi. Biji kopi tu dia tuang dalam cawan. So dia panggil anak dia, mari sini. Apa ni? Dia tunjuk kat mangkuk pertama yang ubi kentang. Ubi kentang lah. Lepas tu ayah dia panggil suruh sentuh. Dia sentuh jadi lembek lah. Sebab kita dah rebus dalam satu masa yang lama, ubi tu yang dah keras, dia akan jadi lembek lah. Betul tak? Okey, lembek ubi kentang jadi lembek. So pergi kepada mangkuk yang kedua, iaitu telur. Dia panggil anak dia, mari sini. Kupas telur ni. So anak dia pun kupas, letaklah. Dia cakap, okey, telur ni mula-mula dia punya keadaan macam mana? Dalam dia macam mana? Cair, betul tak? Dia cair. Telur dalam tu cair, tapi dia dilindungi oleh selaput kat luar tu, kulit telur, betul? Kulit telur tu walaupun dia tak keras benar, tapi dia masih boleh lindungi cecair dalam dia, iaitu telur lah. Telur yang cair tu kan. And then yang ketiga pula, ialah biji kopi. Dia suruh anak dia minum kopi, cawan tu. Yang ada kopi tu kan. Sedap lah sebab kopi kan kalau kita dah masak dia ada aroma dia kan, dah bertukar kan. Jadi sekarang anak dia macam pelik lah. Dia macam tak dapat faham lah apa maksud kat sini. Okey anak, dia cakap. Okey anak, daripada 3 bahan ni, anda dapat tengok kan yang first ialah ubi kentang. Mula-mula ubi kentang ni sifat dia keras betul. Tapi bila kita dah masakkan dia jadi lembut. Daripada keras jadi lembut. Situasi pertama. Yang kedua pula ialah telur. Telur ni sifat dia ialah cecair. Dalam dia cecair betul. Lepas tu bila kita dah masak dia jadi keras. Pejal lah dalam dia jadi keras kan. Telur rebus. Yang ketiga pula biji kopi. Dia biji kopi tapi bila kita masukkan dalam air yang panas mendidih tu, dia boleh tukar sifat air tu jadi warna hitam. Jadilah aroma kopi. Boleh tukar kan daripada air yang putih saja. Masukkan biji kopi. Biji kopi tu dia boleh tukar air tu jadi warna hitam dan boleh bagi kita sesuatu yang menyegarkan bila kita minum. Jadi anak, dalam dunia kita, dalam hidup kita ni kan, kita akan sentiasa berdepan dengan masalah. Tapi masalah tu bergantunglah macam mana kita nak jadikan dia sebagai proses pembelajaran kita dalam hidup kita. Macam mana kita nak belajar, macam mana kita nak adaptasikan dan macam mana kita nak jadikan dia sebagai satu yang ya betul dia memang bagi kita kepayahan dan macam mana kita nak tukarkan dia jadi sesuatu yang bukan payah. Masalah memang dia memayahkan kita. Tapi bergantung pada kita lah macam mana kita nak terima, kita nak adapt, kita nak belajar daripada masalah tu dan kita tukarkan jadi sesuatu yang boleh boostkan kita. Bukan sesuatu yang boleh downkan hidup kita. Masalah je, dia fikir macam mana. Dia macam mana, tak kat situ je lah. Dan takkan ke mana lah, dia macam mana. Jadi kalau macam hidup kita ni, kita ada masalah, kita terima masalah tu, kita try to solve, kita carry on je. Kalau macam kita ada masalah kat rumah kan, ada orang cakap jangan campurkan masalah peribadi dengan kerja. Tapi ada setengah, ya betul, kita ni manusia biasa. Kadang-kadang kita terbawa-bawa dengan emosi kita. Daripada rumah kita terbawa ke tempat kerja. Bila datang tempat kerja, kita macam cepat nak naik angin. Jadi kita tak boleh nak stopkan, kita tak boleh nak separatekan masalah luaran dengan dalaman. Bila kita fikir, ya masalah ada, kadang-kadang masalah tu dia perlukan masa untuk diselesaikan. Dan kita ni tak boleh, kita asyik dia konsentrate buang masa kat sana je. Jadi macam mana dengan kita punya life yang lain? Jadi dia akan terbawa-bawa ke dalam kita punya pekerjaan, dunia pekerjaan kalau kita ada kerja kan. Dan kalau kita ada keluar kena pergi buat
kena pergi jumpa kawan ke, ada benda-benda nak pergi kedai ke, cari barang ke. So benda yang masalah tu akan terbawa-bawa. Kita pergi kat tempat kedai tu, mana pula bawang, tak jumpa pula bawang ni. Cik, mana bawang ni? Asyik nak cari kartu. Semua benda memang takkan kena kat mata kita. Jadi macam mana kita terima? Kalau benda tu dia jadi masalah, mungkin kita ada masalah dari segi anak kita tak nak dengar cakap kan. Tu benda biasalah budak-budak kan. Tapi kita ni memang kadang-kadang cakap senang lah. Kau cakap senang lah. Kau cakap je senang nak jaga anak. Tak apa, sabar. Tapi memang tak nak sabar. Betul. Jadi bila kita berdepan dengan masalah tu, dia punya emosi yang kita marah kat rumah tu, kita on the way pergi tempat kerja ke, pergi kedai ke, pergi buat apa benda ke, dia akan terbawa-bawa dengan emosi tu. Betul. Jadi bergantung pada kita lah macam mana kita nak tinggalkan masalah kat rumah tu. Tak apa, tinggal dulu, saya pergi kerja dulu, saya bagi yang sepatutnya kat kerja saya, apa yang saya perlu bagi, saya bagi. Saya takkan terpengaruh dengan masalah yang rumah ni. Bila saya dah balik kerja nanti baru saya tengok macam mana nak buat. Tak apa, anda tak payah nak terlalu streskan kepala otak fikir kenapa, macam mana ni. Tak payah, sebab benda tu kalau kita keep on fikir pun dia kat situ juga. Jadi bila kalau anda banyak berfikir, dia akan efek anda punya performance kat kerja tu. Jadi di sana nanti bos tengok anda ni macam jenis tak boleh nak perform 100%. Jadi benda tu akan kacau anda punya KPI. Betul. Sebab zaman sekarang ni kebanyakan bos ni dia macam select lah. Dia banyak select sebab dia kalau boleh dia nak pekerja tu boleh bawa diri, apa dia bagi instruction boleh settle, dia tak payah nak monitor. Kebanyakan bos dia perlukan style yang macam ni. Jadi kalau anda ada masalah tu jangan campur adukkan. Macam tadi ubi kentang, kita punya telur dengan kita punya biji kopi. Anda nak macam mana? Anda nak terima benda tu daripada keras, biji ubi kentang tu daripada keras jadi lembek, ataupun telur tu daripada dia jadi cair dia jadi keras. Ataupun anda nak jadikan dia sebagai biji kopi. Anda boleh lepas anda didihkan dia boleh tukarkan sifat air tu daripada putih ke biji kopi punya warna dan kita boleh minum kopi tu dan dia boleh segarkan kita. Macam tu. Jadi benda tu sebenarnya bergantung pada kita sebab hidup kita ni, kita dalam secara tidak langsung kita selalu melalui proses pembelajaran dan macam mana kita nak adaptasi dan juga macam mana kita nak tukarkan masalah tu jadi sesuatu yang boleh bagi kita kebaikan lah. Masalah tu sebenarnya bukan untuk bagi kita menyusahkan kita, sebenarnya dia untuk mengajar kita macam mana kita nak overcome benda tu. Jadi setiap hari kat tempat kerja pun memang banyak masalah selalu kan, yang semuanya mesti banyak masalah, berdepan dengan banyak masalah daripada segi kita punya task, paperwork kita, dengan kawan lah, macam-macam dengan kawan, dengan kita punya orang atasan, dengan bos, memang kita banyak ada masalah. Tapi bergantung pada kita lah macam mana kita nak overcome. Kalau kita ada bos yang jenis membebel tu, kita fikir balik, kenapa tiba-tiba nak bebel? Takkan tiba-tiba dia hilang ingatan, dia nak membebel saja, betul tak? Dia mesti ada point-point, ada benda-benda yang buatkan dia bebel. Kita cuba study tu. Daripada kita cuba nak salahkan dia, cuba kita study balik apa masalahnya. Adakah aku yang buat benda tak betul yang buatkan dia jadi membebel? Kita look balik. Ke ada yang tak kena dengan apa yang kita buat ni yang buatkan dia jadi macam nak naik je kan? Sebab bos dia takkan tiba-tiba nak menjerit ke orang. Kalau anda ni seorang yang boleh macam apa yang memang selalu perform kerja yang banyak membantu, dia takkan cuba nak cari masalah dengan kita. Betul? Takkan tiba-tiba saya okey, tiba-tiba you datang nak shoot kita pula kan. That's why kita hari-hari ni, ya saya pun kadang-kadang tak boleh juga nak carry on dengan hidup ni. Tapi kita cubalah, kita cuba untuk hari-hari kita ni, kita tanamkan dengan benda yang okey, yang boleh bagi kita kebaikan. Kita tak naklah kita punya mood yang tak elok tu. Sebab mood, bila kita dapat mood yang aura negatif ni, bila kita masuk ke office, dia akan secara tak langsung akan ditransfer pada orang lain, mood tak elok tu. Jadi kawan kita pun terpengaruh dengan mood kita. Jadi kita tak naklah jadi seorang yang boleh bawakan sesuatu benda yang tak elok ni kan. Kalau boleh tiap-tiap hari kita nak spreadkan benda yang positif lah. Orang cakap aura yang boleh boost up. Bukannya aura yang boleh asyik nak bagi orang sebarkan benda-benda yang tak elok tu kan. Kita nak aura yang kita bawa tu, kita boleh transfer ke kawan kita. Normally bila macam kita, macam orang budak baru ni, newcomer kan, staff baru ni, dia banyak terpengaruh dengan staff-staff yang lama, betul tak? Kalau dia baru masuk tu, kalau staff-staff atas dia ni jenis yang suka lepak, suka chit-chat, suka cerita pasal resepi lah, nenek-nenek lah, dia secara tak langsung pun dia akan terpengaruhnya, betul tak? Jadi kita janganlah jadi seorang yang punca yang bawa benda-benda yang tak sepatutnya ni. Kita kalau boleh kita nak warisi sesuatu yang berfaedah lah kepada newcomer ni, sebab kita takkan ada kat sini untuk selamanya, betul tak? Kita mesti akan
tinggalkan juga tempat ni. Mungkin kita ada planning yang lebih baik daripada sini. Tapi kalau kita nak tinggal ni, janganlah tinggal benda yang tak elok, sampah pula kat sini kan. Kalau boleh kita tinggalkanlah sesuatu yang orang boleh hargai, yang orang akan selalu sebut nama kita. Oh, Siti, yelah dia memang seorang yang tanggungjawab. Bukan kerja di sini lah. Saya cuma nak bagi contoh lah kan, supaya nama kita disebut-sebut untuk sesuatu yang kita buat kebaikan lah. Bukannya sebabkan kita tinggalkan benda yang sampah ke orang asyik teringat, aduh ni mesti kerja Siti ni. Tak ada lagi tu kan. Sebab kita kalau boleh, yelah kita ni hidup ni, yelah kita taklah kaya mana, tapi apa yang kita boleh bagi kepada orang, yang tak perlukan duit ni lah kata-kata, kita punya tenaga, masa kita, itu je lah yang kita boleh bagi yang tak menelan kos, betul? Jadi kalau boleh kita bagilah benda yang elok kepada orang. Sebab pagi-pagi ni, setiap pagi ni kita perlukan sesuatu, orang cakap apa, vitamin. Vitamin. Ni actually optional gold. Apa ni? Oh, ada gold. Pink. Okay, terpink pula. Oh, ada flash gold. Okay, kita tak apalah, saya pinkkan je. Okay, so saya harap hari-hari, waktu pagi saya sukalah waktu pagi sebab saya akan datang awal waktu kerja. So, saya akan ambil masa pagi tu untuk saya nak live, untuk cicit sikit dengan anda semua. Sebab, ya saya pernah lalui pagi-pagi ni kita rasa macam kita perlukan sesuatu lah. Kita perlukan kata-kata sebenarnya tiap pagi. Macam saya pun pagi-pagi saya akan dengar kata-kata pada siapa-siapa yang motivational kat luar sana kan. Saya akan selalu dengar kat TikTok kata-kata semangat untuk kita nak dapat balik diri kita. Sebab kita pagi-pagi, yelah kita manusia biasa, sentiasa terumbang ambing. Jadi kita tak naklah sampai kita terbawa-bawa dengan emosi kita kan. Jadi kita perlukan sesuatu inspirational, kata-kata yang boleh buatkan kita kembali balik kepada hidup kita, yang mana kita boleh concentrate, kita boleh aim. Apa tujuan hidup saya pada hari ni? Saya nak pergi kerja. Saya nak pergi kerja, saya nak buat apa? Okay, so kita jangan pergi kerja menonong je. Nak buat apa? Macam tak ada clue. Jadi bila kita tak ada clue tu, payahlah nanti kan. Kita nak pergi buat apa? Macam tak ada benda. Kita tak ada hala tuju. Jangan gitu lah. Saya tak on bahagian komen. So, saya harap semua di luar sana okey hari ni. Okay. Kat sini ada tak yang pakai sistem SQL? Sistem SQL tu. Dah ready ke dengan e-invoice? Kalau mana yang bahagian admin tu kan, dia kena tukar sistem e-invoice kan, yang kita kena link dengan lembaga hasil tu kan. Be ready. Sebab benda ni memang kita tak boleh nak lari lah. Kalau pakai sistem e-invoice ni, semua benda kena report. Tak boleh nak counting kat bahagian belakang dah ya. Sebab ada setengah bos tu dia jenis suka counting kan kat luar daripada kita punya bahagian ni. Jadi kalau macam sistem lembaga hasil ni memang tak boleh lah lari pada benda tu. Okay. Semua dah masuk kerja ke ni? Banyak benda sebenarnya kita kat tempat kerja ni. Sebab bila kita, kita bukannya sebab kita nak tunjuk pandai tau. Bila macam kita bukan nak tunjuk pandai, kita cuma nak buat benda tu. Sebab kita rasa kita boleh buat, kita ambil lah kerja tu. Macam sekarang kita nak kena jaga CCTV. Kita bukan minta pun benda tu. Tapi kita rasa benda tu kalau kita monitor, kita boleh jaga kita punya aliran keadaan kat kita punya company ni kan. Kadang-kadang ada benda yang tak sepatutnya ke, kita boleh monitor. Kadang-kadang tiba-tiba ada, kita macam saya jaga lori kan. Tiba-tiba ada lori, kita ada 3 biji. Tiba-tiba ada satu lori hilang. So kita ada CCTV ni, kita boleh monitor. Supaya manusia ni kalau macam dia dapat tahu orang atasan ni tak ada orang yang tengok, tak ada orang yang cek. Kebanyakan dia orang ni suka ambil kesempatan lah. Tiba-tiba pakai lori tu untuk bawa pergi jalan lah, pergi makan lah kat luar sana. Mentang-mentang kunci tu tak ada orang pegang kan. Orang letak kat bawah. Jadi benda ni macam, kita bukan nak jadi spot check lah. Bukan nak busybody. Tapi kita perlu tunjukkan kepada diorang ni yang benda-benda semua ni dimonitor lah. Sebab kalau tak memang akan adalah jenis manusia ni yang cuba nak ambil kesempatan. Dia nak jimat duit minyak dia. Tak nak pakai kereta. Dia bawa lah lori. Tiba-tiba cakap, oh tak ada, saya pergi ni lah ni. Mulalah dia nak putar balik cerita tu. Jadi kita ni dah biasa dengan story-story diorang. Kita hati-hati lah. Sebab kita bukan nak sangka buruk. Tapi kita cuma nak
protect. Kita nak protect, kita nak monitor supaya benda tu tak boleh disalahguna. Sebab benda tu untuk kegunaan syarikat. Jadi you janganlah cuba nak pakai untuk peribadi. Sebab you nak pergi kedai beli barang pun you pakai lori kita pula bawa pergi sana. Sebab you nak jimat minyak. Tak boleh gitulah sebab tu kita perlu ada orang yang monitor. Kenapa kita perlu ada supervisor? Kenapa kita perlu ada manager? Supervisor ni untuk supervise. Manager untuk manage staff dia. Sebab kalau tak ada orang manage ni, kebanyakan 99% kan, staff-staff bawah ni dia memang akan terpesong lah. Akan terpesong daripada landasan yang sepatutnya. Jadi dia perlukan manager untuk pompek-pompek kat dia. You hari-hari jaga you punya ni jangan pakai untuk ni. Macam mak lah, mak bapak kita kat rumah. That's why saya selalu cakap, kita punya environment kat tempat kerja kita ni macam kat rumah kita lah. Mak ayah, ada kakak, kak long yang bebel-bebel tu. Dia perlukan orang-orang ni untuk selalu ingatkan dia, alertkan dia. Jangan. Kau jangan buat macam ni. Next time tak boleh. Kalau tak kita macam tu lah. Kita akan, tak apa kot, alah dekat je. Dekat je nak pakai. Allah, takkan tunggu berkira. Memang berkira sebab tu bukan duit kau. Tu duit syarikat tahu tak? Mana boleh guna untuk kegunaan peribadi walaupun pen. Satu pen pun nak bawa balik rumah tak boleh. Ni ialah kegunaan syarikat. Anda tak boleh nak ambil. Yang ni ialah harta syarikat. Haram tahu tak? Ada setengah, Allah tulis sikit je. Tak ada. Benda yang tak boleh tetap tak boleh. Anda tak boleh nak menghalalkan cara. Tak ada sebarang situasi yang boleh halalkan cara untuk anda nak pakai sepatang pen pun. Kan? Sebab tu perlukan, kebanyakan ni dia perlukan orang atas ni perempuan lah. Sebab perempuan ni dia memang jenis teliti kan. Dia akan aim macam tu. That's why dia perlukan perempuan. Kadang-kadang tu bila kita bukan macam nak, ada setengah orang dia rimas. Alah, benda ni pun nak kena report ke? Saya bawa lori pergi mana pun nak kena report. Ya, sebab dia mungkin tak tahu pernah jadi story orang bawa balik lori tu ke rumah. Macam mana tu dia boleh bawa lori balik ke rumah? Lepas tu tiba-tiba dia cakap, saya lambat, saya tak sempat nak balik kilang sebalik rumah tu. Penat lah nenek. Biasalah manusia ni bila dia nak buat sesuatu, dia akan putar belik habis lah. Itu yang kita cuba nak elakkan sebab tak tahu nak kata lah. Sebab kita ni dulu-dulu pun, macam saya dulu-dulu pun memang fresh lah. Saya fresh, kain putih, tak ada fikir benda bukan-bukan lah. Tak ada nak fikir sekap jarang. Ya ke tak ada. Kita okey je takut, tak ada kot. Mestilah dia tak buat benda bukan-bukan. Takut tu lah yang kena selalunya. Tiba-tiba jadi kes ni, tiba-tiba jadi kes tu. Kita pun, ya ke? Ya ke? Dia buat macam tu ke? Tak mungkin kot. Banyak benda yang di luar kotak kita tak jangka boleh jadi tau. Disebabkan kita fikir takut tak mungkin kot dia dah lama kerja. Jangan, dia dah kerja 5 ke 10 tahun pun boleh buat benda yang bukan-bukan lah. Jadi kita pun nak cakap kita baik lah. Kita cuba nak monitor supaya tak ada orang yang salah guna benda-benda barang company ni. Sebab cuba kita fikir kalau let's say kita, buat apa nak busybody? Ni bukan saya punya job scope kan. Macam kita nak jaga transport. Kita bagi admin, buat apa kita nak pergi jaga transport kan? Kunci lori apa semua lah kan. Okey, katakanlah ada manusia-manusia ni. Manusia-manusia ni yang pentingkan diri sendiri. Yang pentingkan dia punya kesenangan saja. Dia pergi pakai harta-harta syarikat ni, minyak semua, pergi isi, claim habis semua kan. Habis tu maintenance, katakanlah tiba-tiba dia bawa tu, dia pergi langgar lubang mana-mana sebab kebanyakan 99% manusia ni dia takkan jaga kalau harta tu bukan harta dia, betul? Kalau kereta dia, dia bawa punyalah hati-hati. Hati-hati. Kalau tahu jalan tu memang berlubang, dia akan slow, akan ngelak nenek. Dia mesti takkan rosakkan harta benda dia, betul tak? Kalau dia bawa benda lain, kalau dia bawa kenderaan lain, company dia punya, bukan dia punya, lantak lah bawa suka hati nenek, tekan minyak nenek, mesti takkan jaga, betul tak? 99% manusia memang macam tu. Jadi kita perlu untuk kontrol benda ni. Kalau ada jadi kerosakan pada harta syarikat ni, so macam mana kita nak perform? Dan kita akan terpaksa keluarkan extra cost kat sana, betul tak? Untuk pergi repair tayar, mungkin tayar dia terkena lubang dan tiba-tiba jadi meletup ke apa ke, efek dia kat sana kan, kena pergi pula keluarkan duit costing pula kat sana. Dan costing tu akan makan kita punya untung, betul tak? Kita dapat untung, katakanlah kita dapat RM100 untung. Habis tu tiba-tiba kena pergi spend untuk benda-benda macam ni. Jadi kita kena tengok benda ni secara detail. Kita bukannya nak bersifat terlalu berkira. Tapi walaupun RM10 ke benda tu duit. Kalau let's say kumpul, tiba-tiba you kena, katakanlah kita tak kontrol benda ni kan. Tiba-tiba dia jadi besar. Mungkin tayar tu terpaksa tukar satu biji. Satu biji tayar berapa dia? Beribu tu tak? Tu yang kita cuba nak kontrol kat sini. Kita bukannya nak cerewet, nak berkira tak. Bos okey sebenarnya kalau you cakap you nak pakai untuk mungkin you perlukan lori ni untuk pergi angkat
apa benda yang besar ke, pindah rumah ke, dia normal, dia tak berkira. Tapi you kena jagalah. Sebab bos ni dia ada insting, dia boleh tahu orang ni jenis jaga barang ke tak. Jadi kita janganlah anggap benda tu bukan harta kita, kita macam tu je lah, tak ambil tahulah, biar je tak ada jaga, maintenance ke, kotor tak pergi cuci, dia boleh tahu bos ni. Macam kita, yelah, kalau macam kita ni jenis ambil tahu, kita secara tak langsung kita, tolong boleh tak? Boleh tolong tak monitor lori? Tak apa, it's okay je, selagi anda boleh dapat tanggungjawab yang baru tu, ambil je. Jangan ingat benda tu akan tambah kerja kita, alamak. Tak nak lah, aku tak nak pandai sangat lah, nanti aku banyak pula tanggungjawab nak kena buat. Tak, jangan fikir macam tu. Kita kena fikir, okey tak apa kalau bos dah cakap, so kita jaga baik-baik. Sebab kita anggap benda tu macam kita punya. Sebab company ni kan macam kita punya family, macam saya cakap tadi kan. Selagi kita boleh jaga apa-apa yang patut untuk kita punya keuntungan syarikat, tak apa, kita ambil je tanggungjawab tu. Dia tak akan jadi, kalau you banyak tanggungjawab nanti you kena stay back lah, you kena extra kerja, tak ada. Benda semua tu, kalau you pandai manage, okey je. Okey je, walaupun banyak kerja, kita kena pandai untuk manage, uruskan kerja kita, mana yang penting kita dahulukan. Dia tak akan ada istilah macam, cuba nak guna pakai staff, tak ada, kita tak akan rasa macam tu kalau kita betul-betul niat kita yang kita ada ni ialah kita nak kerja untuk majukan syarikat ni, sebab syarikat ni tempat kita cari rezeki. Kalau syarikat maju, kita ada tempat lah untuk kita kerja. Katakanlah kita buat lebih kurang, kita tak ambil tahu, tiba-tiba kita tak minta lah, syarikat tu terpaksa tutup, anda pun hilang kerja, betul tak? Daripada kita ada kita punya gaji tu, daripada ada dengan pergi cari tak ada, kosong. Mana yang lebih utama kalau keadaan macam ni kan? Okey, dah nak masuk kerja dah. Saya harap saya tak tinggal kalau ada komen-komen ke. Saya minta maaf kalau saya tak jawab ke apa. Tapi saya rasa tak ada. Sebab saya banyak bercerita kat sini. Saya suka bercerita, cakap-cakap. Saya haraplah apa yang saya cakap ni boleh boostkan anda punya hari, boleh bagi inspirasi. Sebab saya pun dapatkan inspirasi ni daripada tempat lain. Saya rasa, okey lah poin ni saya nak ceritalah kat anda semua kan. Mana tahu benda tu boleh jadikan anda satu point untuk anda nak bangun balik kan. Sebab kita hari-hari kita memang perlukan something untuk nak boost diri kita. Sebab kadang-kadang tu kita ada benda yang terjadi kan. Jadi saya harap benda-benda apa yang saya cerita ni dapat boostkan untuk anda ceria. Okey, ceria-ceria lah ya. Okey, itu saja. Saya rasa insyaAllah jumpa lagi besok. Assalamualaikum.